Cakap hai. Pandai sini cakap hai. Nak pergi mana ni? Guys, so hi, Assalamualaikum. I Samantha. So hari ni berapa bulan? 28. Hari ni 28 hari bulan. Kita nak pergi somewhere, tapi hari ni bertiga je sebab abang dengan ayah kerja. So abang kasih duit, so kita boleh pergi jalan-jalan sebab dia dah gaji. Sebab hari ni dia dah gaji, so dia bagi kita orang duit untuk pergi jalan. Asalnya hari Khamis ni nak pergi jalan sama-sama. Sebab hari Khamis ni kan hari public, cuti public. So kita dah ada plan dah nak keluar sekali dengan abang dan ayah. Tapi sebabkan budak kecil ni dia mengigau-ngigau nak naik LRT. Tengah tidur, lepas tu dia mengigau naik LRT. Kesian sangat-sangat, so kita bawa lah dulu kita naik LRT. So itulah kita kat sini. Kita plan nak bawa dia pergi Aeon Maluri untuk tak tahu lagi ada aktiviti apa. So korang stay tune je. Let's go. Baby happy tak? Milih. Suka ke? Jadi kat Aeon nak buat apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa dah kejap. Tak sabar nak naik LRT guys. LRT sini. Guys, tengah tunggu lagi satu LRT untuk bawa kita ke Maluri. Best tak? So nanti dah sampai mall, lalu record balik. Okay? Bye. Tutup kamera baby. Kita buat macam ni. Sini kat sini. Sampai. Guys, so kita nak bawa dia pergi main yang pasir, yang macam playground budak-budak tu kan, yang macam ada ball kecil-kecil tu. Apa semua kita nak bawa dia main tu, nak happykan dia. So jom korang follow. Okay, let's go. Okay, go. Go, masuk cepat. Cepat, masak lagi, cepat. Ni. Lagi. Hai, cepat. Gemuk je tak? Gemuk kan? Macam buaya nak putih je. Gemuk je tak? Dia makan banyak-banyak. Dia tidur pun macam buaya kan? Inilah yang paling happy guys, insyaAllah. Ada banyak lagi mainan tau kat sana, tapi dia tak nak main. Dia kata dia nak main benda ni juga, sebab dia macam batu-batu macam tu, nampak tak? So dia tak comot lah.
guys, adik aku tak kumpau lah. Banyak dapat Macam Amulan. Amulai mana tengok? Lah Amulai. Pandai lah. Boleh tak? Panjat elok. Pegang, panjat, usaha. Penat lah. Ini tak penat ke? Walaupun kita menjadi penjaga, penat tau. Ibu. Allahu Akbar. Kita tangkap ikan guys. Tangkap cepat. Boleh tak? Susah. Berjaya. Wah, okay, letak dalam tu. Susah lah. Main dua tangan. Oyster ya ke? Main akak tengok. Ya ke? Betul lah oyster. Okay guys, now kita nak bawa dia masuk Eco. Kedai RM2 tu. Sebab selagi korang ada pakai gelang ni, korang boleh je keluar masuk. Asalkan pakai gelang. Ini kita nak masuk Eco dulu. Shopping. Lah shopping kat kedai Eco. Takut. So jom. Okay guys, dalam Eco. Laila dengan ibu borong perfume. Adik biasalah coklat. Coklat tu je dia tahu. Ni popok banyak. Masuk. Tu yang BBQ tu bukan dia makan ke ni? Makan tu kan ni. Ni yang pedas tu dia makan kan? Ni BBQ kan? Ni yang hot tu. Ni BBQ ni original. BBQ tu dah ambil tu. BBQ. Guys, ni favorite ibu dengan Laila. Kalau ada satu ni tak cukup, berebut weh. Kau makan nasi. Lepas tu kan, kalau tinggal satu bar ni, saya rasa bersalah sampai nak makan. Aku tu sampai dua terus. Siap ada susu kau? Aku ambil yang satu guys, biskut beras. Kau tengok ambil dah satu. Nak dekat penuh. Apa? Soya. Soya apa leci? Leci. Pandai dah leci. Tu lah. Soya. So kita nak ambil air soya satu bundles. Tengok expired dulu guys. Betul, betul. Ni dia 2426. Okay, boleh. Okay, so kita ambil ini satu. Mana? Leci. Laici ni. Lepas tu laici ni. RM5. Laici plan ni ke boh? Ni expire 4426. Di last lagi. Okay. Soya nanti. Okay guys, nak beli ni untuk Abang Oyen, Abang Oteh. Nak tak?
Okay guys, now nak pergi section aksesori wanita. Sebabnya nak beli aksesori cekak, nama cekak. Now kita dekat bahagian toys. Kita bawa dia. Masalahnya budak ni kau tengoklah pelik-pelik dia ambil. Tengok tu. Untuk birthday tu tengok. Untuk birthday lah. Untuk happy birthday. Birthday siapa yang makin dekat? Stay tune gitu. Okay guys, dah settle dah shopping dekat Ipoh. And now kita nak sambung main game balik. So korang follow je. Let's go. Okay guys, now dah masuk dalam game balik. Kita sambung main ni. Sebab selagi boleh main, kita main. Macam tu. So yeah. Adik aku mekanik tau. Ada tau. Mekanik tau. Hei, hei, hei. Ya, adik aku mekanik tau. Boleh masuk tak? Bergerak-gerak lah. Ni. Mana screwdriver? Ni screwdriver kot ya. Aku minta haram je. Ni apa spana? Ni apa ni kak? Ni Lego. Lego ni dekat sini tadi. Ni gergaji ni. Ni buat apa ni? Ni yang untuk tembak skru tu kan. Tembak-tembak skru. Dah rosak dah. Ni apa nama dia? Tak tahulah. Ni apa? Kita nak start. Betul tak kereta cepat. Ni tempat foto kak. Hoi, gila dia betul-betul potong tu. Hebat lah. Okay guys, now nak dekat pukul 4. Still tak balik lagi. Budak ni susah weh. Hari tu punya video ingat tak? Yang hari tu kita pergi tempat dia Cik Yah tu kan. Kan ada game macam ni juga. Tu pun susah nak pujuk dia balik. Tu pun malam dah lepas maghrib baru balik. Ini nak pujuk dia balik tak tahulah macam mana. Hari tak pukul 4 still kat sini lagi. Banyak game ni kan guys. Dia suka yang ni dengan yang batu-batu kecil kat dalam tu je. Dua tu je dia kerap main. Yang lain semua dia tak pandang sangat. Setelah tu betul-betul teliti lah. Gol tu. Dapat ikan lagu. Dapat jellyfish. I got oyster. Okay guys, Laila bawa ibu ribbon ni dengan perfume powder. Ribbon ni yang untuk sepit kat kepala tudung tu. Macam nak pergi kenduri ke. Itulah pakai. Nampak tu. Lepas tu kita pause sekali dengan perfume. Yang kita turun bawah pula je. Okay. Masuk Mr. Toy, ingatkah adik aku nak beli mainan? Lalu aku yang beli. Nampak
Ni benda apa ni? Ni kan yang bingung lah. Apa nama dia? Accordion. Okay guys, so kita beli sushi. So kita nak makan kat food court. Let's go. Hey. Yo, okay makan. Bismillah, bismillah dulu. pegang pokok akak. Bismillah. Tengok akak. Bismillah. Okay. Okay guys, so sekarang kita duduk kat food court sekejap sebab kita nak makan sushi, nak alas perut. Sebab kejap lagi nak tunggu abang datang sini dalam pukul 6 ke 7 macam tu, tunggu dia datang. Dan kita nak makan dengan sekali dengan dia. Ayah balik lambat, balik malam. So kita nak makan dengan abang kejap lagi. So tunggu abang balik kerja dulu. Sekarang baru pukul 5. So kita alas perut dulu beli sushi sebab dah lapar sangat. So jom kita makan. Let's go. Okay guys, so tak banyak sangat pun sushi yang kita beli sebab nak alas perut je. So jom kita makan. Sauce. Happy ya? Happy. Guys, dah settle makan dah. Alhamdulillah. Habis terus weh, habis terus. Sebab kita orang order sikit je memang untuk alas perut sekarang je. Sebab lagi pukul 7 macam tu mungkin abang sampai. Kita nak makan lagi. Tapi tak tahu lagi nak makan apa. Ikut kepada tuan badan lah kan. Nak makan apa kita orang okey je. So kita alas perut je. Lepas tu sekejap kita makan balik. Ni kita nak naik balik kat game tadi. Main game. Tunggu abang sampai baru kita makan. And then kita terus balik. Aku rasa vlog ni panjang. So jumpa korang kat game sekejap. Okay, bye. Okay guys, abang dah sampai. So kita menuju ke KFC untuk makan. Nak pulang mana? Okay guys, dah sampai KFC. So abang dengan ibu tengah order. So kita makan-makan dan kita terus balik. Okay guys, makan. So kita makan. Makan. So sekejap lagi kita nak pergi dia punya groceries. Nak beli adik punya coklat sikit. Okay guys, nak masuk supermarket dia. Kita nak beli coklat adik. So let's go. Okay guys, dah ambil trolley. Tak belah depan. Jom. Okay guys,
So kita dah dalam groceries dia, nak beli bahan-bahan untuk masak esok and nak beli coklat adik. So let's go. Spaghetti seafood ibu nak buat esok. So jom kita beli barang spaghetti seafood and coklat adik. Let's go. Guys, nak buat spaghetti seafood tu kita kena ada daun ketumbar. Tapi dekat groceries ni macam tak ada je. Pasal ni tak ada. So jom kita pergi ke next barang. Oh by the way, kita sekarang dah dapat bawang putih, bawang merah, cili padi dengan limau. Kalau nak buat spaghetti seafood ni, resepi ibu, kena ada limau, cili padi, daun ketumbar, udang, spaghetti. Itu je. Sejak bila Lala dah komplit semua barang dah jumpa, Lala record balik. Kerana Laila tengah berpecah cari spaghetti seafood. Kalau nak guna kena beli spaghetti yang tebal. Ikut, harap tak salah lah. Jom. Kita dapat diskon. Macam nak ramen, tepau lah. Kita ambil ramen satu. Okay guys, kena wajib beli. So let's go, dah settle dah. Ya kan, dia tunjuk Squid Game. Aduh. Guys, kita orang ni naik LRT tau. Balik nanti naik LRT tau. Tak tahu macam mana nak bawa ni, no. Hey baby, kaca. Dah jom bayar ya. Let's go. Bayar. Okay guys, dah beli dah. Jadi kita balik terus. Dah mengantuk. Settle guys, tapau KFC ayah. Lepas tu baru balik. So let's go. Budak ni dah tewas guys. Tahu, mengantuk tahu. Ya kan tak ada ngantuk. Abang kata buka lah gelang ni, tak mau. Cantik. Ni kenapa tak nak buka ni? Ni kenapa tak nak buka? Kenapa? Rumah sakit. Cantik. Rumah sakit. Memang cantik. Kali ya. Kenangan dia. Tadi kita kat sini, robot di sini. Okay guys, abang tak pakai KFC jap untuk ayah. Okay guys, jom terus balik. So kita naik LRT. Let's go. Okay korang, so kita dah dekat area rumah dah. And Laila nak end vlog dekat sini sebab takut, gelap ni. Sebab takut sekejap lagi kat rumah aku lupa. So jumpa korang di next content. Thank you yang mana dah tengok sampai habis. And jangan lupa subscribe and like. Kalau jadi komen sekali, okay? Bye. I see main thing. Assalamualaikum. Jumpa korang dekat next content. Bye.